Kak air kak. Tolong. Korang untuk peniaga-peniaga air balang, apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat banting sawana koko untuk khas untuk air, cawan, lid dan juga straw. Yang korang akan dapat lagi adalah shaker. Dan juga sawana koko secet. Kita ada bagi korang 3 air balang. Dan kita akan bagi korang apron juga. Saya nak tunjukkan korang ni cara penyediaan. So, first kali, ambil satu secet ni, korang letakkan kat dalam shaker yang kita bagi ni. Kita ambil air dalam 180 ml. Okay. So, kita tutup tutup shaker sampai larut. Tak perlu guna air panas saja. Cuba pakai air biasa. Kita shake sampai larut. Okay, so kita dah siap. Cuba tengok dalam ni. Lepas tu kita akan ambil satu cawan. Sini satu cawan ais. So sekarang kita nak campurkan air kita tadi dekat dalam cawan yang kita sediakan. Okay, kemudian dan straw. Dah siap. Satu cawan ni korang boleh jual dalam 3 ke 5 ringgit. So keuntungan yang korang akan dapat insya-Allah lumayan. Jangan risau. So korang siapa-siapa yang berminat, korang boleh tekan je link dekat bawah ni.